Okay, so keluarga kecil Alif ni terdiri daripada isteri Alisa dengan Adrian. So, Adrian ni adalah satu hadiah yang orang cakap terbesar lah dalam kehidupan kami ni. Dan Adrian ni sekarang dia umur setahun 7 bulan. Dia lahir pada 2024 Mac 7 hari bulan. So, sekarang ni dalam tahun 7 nak masuk 8. So, dia ada banyak fasa. Betul lah orang cakap. Baby ni dia banyak fasa. Dari fasa berangkak, berjalan, daripada ikut je, daripada tak nak semua benda, daripada ambil semua benda, makan dalam mulut, lepas tu baling semua benda, tumbuk muka orang. Macam-macam fasa. Okey, bagi Alif, Muay Thai ni kan dia satu pengajaran yang baik untuk siapa yang belajar dia semua. Sebab kita orang ni kalau siapa yang tak masuk Muay Thai, tak masuk boxing, tak masuk macam self defense lah orang cakap kan, kita akan rasa macam kita rasa kita kuat. Kita rasa macam kalau kita tumbuk tepat mesti orang tu pengsan mati ke apa kan. Tapi sebenarnya tak. Sebila masuk Muay Thai kita training, kita tahu sebenarnya kita sepak tak kuat sangat. Kita tumbuk tak kuat sangat. Dan bila kadang-kadang kan orang macam muka biasa, badan kurus, dia mesti sepak kau-kau, dia mesti sakit dia buat kita rasa sampai hormat. Hormat sampai kan macam orang cakap umpama kita 31, 22 kan. Kita salam cium tangan lah. Umpama macam tu lah. Sebab dia, betul lah orang cakap, bila kita belajar martial ni, kita akan tanamkan satu disiplin dalam badan kita, dalam diri kita tau. Sebab kita akan, orang cakap, tak adalah pandang orang sebelah mata. Lepas tu kita pun akan lagi respect. Dan kita nampak, bila orang training kuat ke, anak kita pun tahu, training tu tak senang. Training tu bukannya orang cakap, alah semua orang boleh training. Tak ada. Kebanyakan orang masuk, macam Alif sendiri tengok gym training Alif, dalam sebulan tu, muka bertukar-tukar. Orang selalu bertukar-tukar. Yang stay mungkin dalam 5 orang, 2 orang, 3 orang lah. Itu betul-betul yang ada jiwa lah. Sebab itulah selalunya orang dah masuk Muay Thai ke masuk boxing semua, dia orang tak akan cari gaduh suka hati kat luar. Dia orang akan lebih macam ada banyak ada tengok video kat luar kan. Contoh kalau macam orang cari gaduh kat luar, dia biar, dia macam sabar je. Tapi kalau orang tu dah sampai dia punya limit, dia bagi sekali 2, orang tu mesti pengsan atau jatuh kan. So benda ni bagus lah untuk self defense, untuk orang bagi lebarkan kita punya pemikiran macam tu lah. Betul dia kata dia macam, dia bukan fizikal dia lebih pada mental juga lah. Sampaikan macam banyak kali kadang rasa memang aduh sayang tak nak penat kenapa. Tapi bila pergi kan, kita paksa diri semua, kita rasa macam bila habis training macam penat gila, tapi rasa macam alhamdulillah 3 jam tadi training semua kan, bagusnya kan. Rasa macam kita dapat kepuasan tu lah. And then benda tu buat kita rasa macam, contohlah ahli kerja kan, macam hari tu syuting sampai sehari setengah, sampai rasa macam tak penat sangat. Sebab rasa macam hari tu training lagi penat. So Ali penat yang lagi penat, sampai kan bila yang benda penat, Ali rasa macam tak ada apa-apa sangat. So dia macam memupuk kita punya mental dan fizikal kita. Bagus lah. Masa training kan, dia ni dia suka ikut tau. Kadang dia tengok lama-lama sikit tu tiba-tiba dia naik tangan. Awal sekali, awal masa umur berapa bulan lah? Setahun lah? Dalam setahun sebulan tu lah. Sebab saya bawa dia training. Kadang tiba-tiba tangan dia naik kan. Tangan dia naik macam memang macam motor macam tu kan. Kaki dia semua naik. Ingat kan tak faham. Betul dalam lama tu dia dush, dia tumbuk orang kan. Dush. Lepas tu naik balik tangan dia tutup balik. Dia ni sebab nampak kita kan. So rasa memang terharu lah. So orang lain pun nampak macam anak kau bawa Muay Thai Anak kau bawa Muay Thai. So kita pun rasa macam rasa banyak tangan dia, kaki dia sepak tu kan. So rasa terharu gila lah. Rasa best gila. Okay lah bagi Alif, sebab kita orang pun memang lasak. Alif pun memang penuh lah scar dari kecil semua sampai besar kan. Tapi Alif start Muay Thai lambat. Jadi macam Alif rasa kalau Alif belajar dari sekolah semua, Alif train betul-betul, and then mungkin Alif boleh macam mana. Contoh macam sekarang ni Alif fight dari umur 29 tahun, Alif training kan. Setelah setahun tu pun tak bukan hari-hari semua. Itu pun orang cakap macam, bagus lah. Macam ada, orang cakap kuat lah, orang cakap kuat. Ada coach puji apa semua. So Alif fikir kalau macam dari awal muda, mungkin umur 17, 18, ataupun mungkin umur 12, 13, macam nak buat hari seorang, dari kecil dia punya, orang cakap, dia punya kenaikan umur dia lain. Dia punya, orang cakap, pembesaran dia je lain. Jadi kalau Eden nak try Muay Thai pun memang tak ada masalah lah. Cuma kita kan tengok dia lah, kita akan selalu cerita dia kenapa jangan tumbuk muka orang, kenapa jangan ni. Sebab benda tu lah dia akan belajar kan dari situ. More untuk self defense lah. Senang. Tak ada kena bully sia-sia kan. Bagi duit sekolah tu bagi orang lain kan. Kan macam-macam kes kan kat sekolah, kita orang perisau. So patut anak-anak semua kena belajar self defense. Betul. Very happy go lucky macam daddy dia happy go lucky. Okay. Aktif happy go lucky semua ikut ya dia. Dia aktif bila dia kalau macam malam kan. Dia dah penat. Orang cakap memang dah penat. Jalan bukan macam nak jatuh. Dia takkan tidur lagi.
dia akan tunggu sampai betul-betul habis tenaga. Dia akan pusing, dia akan naik gelongsor 5 kali, 6 kali. Dia akan berlari, lompat semua, muka ngantuk sampai dia betul-betul penat. Dia akan habiskan dia punya stamina dia. Dia tak cranky. Dia penat tu dia terus tidur. Dia minta susu dan dia tidur sendiri. So dia aktif lah, dia macam monyet sikit lah. Dia ikut bapak dia kat. Dia suka panjat. Lagi-lagi benda yang boleh panjat macam ada grill ke apa, dia akan panjat. Tiba-tiba kat atas. Macam tangga belakang dia boleh nampak. Tiba-tiba dah kat atas lah. Dari atas nanti dia berjerit lah. Dia suruh turunkan dia. Dipanggil. Dia suka panjat. Dia aktif lah, dia aktif. Okay, Alif punya impian, Alif punya harapan, semoga dia jadi anak yang soleh. Tak tinggal solat, dia selalu doakan mak ayah. Dengar cakap mak dia, jaga mak ayah. Yang penting mak jaga mak kan. Lepas tu, dia tak melawan lah orang-orang yang, dia tak bagi masalah yang, sebab ya risau dia bagi apa, macam pukul-pukul orang kat luar ke ataupun buat masuk kes polis ke, benda-benda macam tu lah. Harap dia dapat elak benda-benda macam tu kan. Dia dapat kelainan lah, dia punya besar dia. Jangan ikut mak ayah kan. Ikut mak ayah dia macam mana?